William Corner. Ramai orang. Ni nasi shawarma Syafara ni ada? Ada? Yang 2-3 pack RM60 tau. RM70 sekarang dah. Okey, RM70. Dia naik harga. Dah naik harga. Okey. Dah naik harga. RM70. Yang ni nak? Lagi? Okey lagi. Air avocado strawberry ada? Avocado strawberry. Satu. Fries ada fries? Hah? Fries. Price ada? Fry ada? Satu. So tadi lamb, avocado strawberry, fresh tu juga. Nanti saya panggil lagi. Okey. Ni bagi belah sana. Ya. Ni angkat. Kalau angkat sana, korang boleh ada sana. Aku ada pedas ni. Buat pedas kan? Ni kita orang pun dah dapat lah. Oh, tapi kuah dia memang pedas. Pedas eh? Korang nak tolong tak ada kat sini? Pedas. Pedas. Padahal tu dah naik RM10 tu. Tak update kan? Kalau betul nasi pun naik tu kan? Ya? Ha? Nasi dia pun naik tu kan? Seafood tu berapa? Kalau tak tengok harga dia. Tak pernah nak tipu apa? Seafood tu kalau mahal. Kalau ambil semua apa? Sedap. Sedap. Memang sedap. Berlemak. Hari tu kita pernah makan lah. Aku tak macam ni rasa tak kan? Sama. Ayah tak ingat. Hari tu mungkin orang lain masak. Tak apa hari tu sebab tak apa sihat kan? Sama. Memang sedap. Macam ni lah. Baik nak order je. Ya. Lu makan dua orang ni tak habis. Sebab dia daging besar kan. Semua dia macam ni. Ayang ambil gambar. Semua dia macam ni. Ni apa dia? Spaghetti, carbonara, seafood, spaghetti, carbonara. Macam ni dia kata semua. Tengok apa ada kat bawah ni. Apa ni? Ni pepper. Oh, ada mi kat bawah ni. Ada mi. Spaghetti. Ada mi. Alah. Tak, ini dia punya. Ambil lah. Ada sotong. Semua ada kalau semua ada. Ikut dia muscle pun ada. Makan. Wow, bestnya makan. Makan ramai-ramai. Sedap kan? Dia makan seorang tak boleh? Kakak saya kalau dia makan carbonara tu dia ajak kawan dia. Sebab jatuh dah. kalau nak makan seorang-seorang Mana boleh habis? banyak. Apa benda semua macam ni? Tak ada lah, dia buat RM30. Kalau orang tahu dia terkejut dia ada. Padahal boleh makan 3 orang. Tapi kalau kita dia naik pampur pun dahsyat juga. Ya Allah. Lepas tu dia bagi sikit. Ni muak ni makan banyak ni. Rasa nak. Memang muak benar. Kan sesi order itu tak habis. Bungkus lah. Bagi esok boleh makan. Tak nak lah. Anak dia pula order satu. Tak biasa, tak tahu. Best, sedap. Sedap. Dia creamy. Berkrim. Makan. Dah cukup sangat.
Ni masal lah. Nasi. Apa nak? Wah. Cuba betul lah. Apa nak nasi? Sup dia macam ni ya? Sama eh? Apa nak nasi? Ayah nak. Sup Sama nak. nasi memang buat kuah paling banyak. Budak lambat lah. Budak tak buat kuah banyak ya. Ya. Yalah nak masak. Ni zucchini lah yang ni zucchini. Yang mana? Ha? Oh, benang dia. Nak air tak? Ayah nak ni tak? Mana? Nak. Tak. Letak je semua. Mana nak ambil masa ni? Dalilah, nak. Ya. Ayam belum makan. Sup dia punya banyak ya. Ya. Masuk dalam dia punya sup. Tak belakang ni. Oh. Makan. Minggu Sofia cicah je dengan mushroom lagi. Apa? Nak rasa je. Dah usah kuah dia. Sedap. Dia punya tu lebih kurang. Ni kuah dia sama je. Tak luasa kan? Tapi dia tak. Kanci Kau nak ambil lagi? Apa lagi tak ada ni? Rice. Diam je dia. Diam. Mana semua ni tapi fries macam lambat sampai. Oh, kenyang dah. Kenyang dah. Fries mana sampai? Oh banyaknya. Oh, sendiri. Depan mata kau ada lagi. Tak betul kan? Lagi kat Angkat friend. Nak pergi. Dah ha? Kenapa? Ambil. Segenjam. Sikit dah. Tapi berhenti. Dia tamak lah. Kalau makan banyak pun benda tu benda makan. Apa ada lagi? Kan tak nak makan, lalu makan. Makan pun makan. Dah. Ambilkan. Nak lagi? Saya berat. Tak nak. Dia kuah dia pedas. Kalau makan kambing saja betul-betul. Boleh lah, dia dah susah dia nak ambil tu. Jam cang ni banyak. Maksudnya lah. Dagingnya je lagi. Ni ada ketam. Oh, kerang. Alhamdulillah. Nanti tu. Ini bukan yang ini lain hijau. Yang ni lain. Yang besar. Benda tak. Dia ada dua King masa. oyster. Dia ada dua. Ya apa dia letak dalam tu? Mushroom. Oh mushroom. Button mushroom. Yang butang. Rasa nak ke? Dia punya krim sama krim. Memang. Bisa dia pakai susu kan ni? Pakai susu kan? Sejak. Ha. Susu sejat. Oh my. Kau dah cakap? Okey dah, boleh dah. Ni dah jangan ayah ni makan ke? Mana yang tahu ada susu sejat? Tak tahulah. Nak agak-agak lah sebab nampak macam
5. Kalau aku tu campur. Kalau aku campur, dia tak lemak. Kalau mungkin saya tak lemak macam ni. Ataupun saya campur cheese. Cik mesti ada. Takut nanti sakit perut. Golak-golak. Kita pusing table habis. Mushroom soup tak habis. Nasi tambah 2 habis. Ni apa? Lamb shank kan? Habis. Ni nak buka kat balik. Tak habis. Jangan sampai tak sihat kan? Okay, itu je lah. Ramai orang makan kat sini tau. Ramainya orang. Apa abang tak boleh hantar Almost full. Williams Corner. Tutup pukul apa? Dia buka 5 petang. Tutup pukul 1 pagi. Dia kata last call lebih kurang dia boleh tunggu 1.30 lah. Lepas tu pukul 2 mesti tutup. Ya. Kata pekerja ni pun pekerja lama daripada dulu dia maintain. Jom. Mai. Kata mai. Macam. Macam. Ini apa nama kawasan dia dulu? Ha? Apa nama tempat ni? Taman Mayang. Taman Mayang. Ha. Okey.